Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ni, Dila nak masak gulai pakai rempah cap bunga ros. Korang pernah tak cuba masak gulai pakai rempah cap bunga ros ni? Ataupun ada rempah gulai yang lagi sedap? Bolehlah share dengan Dila. Macam biasalah, mula sekali tumis bahan yang dah ditumbuk tadi. Nak kisar pun boleh. Macam ni ada bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas dan juga kunyit. Lepas tu masukkan cili kisar sikit. Yang ni nak masak dia simple je, tapi bolehlah, sedap lah untuk pengganti kari. Kadang-kadang masak kari, masak lemak, masak masak merah macam tu kan. Kadang ada jemur, bolehlah sesekali tukar buat masak gulai. Untuk rempah gulai ros ni, kena pakai dua jenis. Dia ada rempah masak dan juga rempah gulai. Dia memang kena gabungkan kedua sekali baru jadi gulai yang sedap. Dia tak boleh pakai satu jenis rempah sahaja. Memang tak tahu, memang dia punya arahan begitu. Lepas tu masukkan sedikit asam jawa, santan. Ini dia pakai santan kotak je. Kalau pakai santan segar lagi sedap sebenarnya. Lepas tu masukkan satu sudu kerisik. Lepas tu masak sampai kentang dan juga ayam ni masak, boleh tambahkan sedikit garam. Macam Dila kalau masak gulai pakai garam kasar. Kalau korang pakai garam kasar ke garam halus untuk masak yang jenis berkuah ni? Okey, dah siap.